Powder minuman yang kita guna untuk meniaga tu dia ada banyak grade sebenarnya. Kualiti dia beza-beza. Sebab tu kalau korang tengok, ada harga powder yang mana sekilo pun ada harga yang belas-belas ringgit. Ada yang sekilo harga dia mungkin dalam 20 lebih. Sebenarnya harga tu adalah bersesuaian dengan grade powder yang dia orang jual. Sebab tu harga dia pun beza-beza lah. Sebab tu kalau korang tengok setengah brand powder, kalau nak buat air balang tu dia kena guna sampai, untuk satu balang sajalah, kena guna sampai 2 paket 2 kilo contohnya, kena guna sampai 3 kilo 2 kilo setengah untuk buat satu balang saiz dalam mungkin dalam 35 liter macam tu. Kena guna banyak paket, banyak kilo lah. So kalau harga satu paket tu mungkin dalam 17, kalau darab 3 paket dah berapa dah. Ada yang persoal kenapa harga powder kita ni macam tinggi sikit daripada powder lain. Sebab apa? Kita pakai powder yang grade tinggi. Sebab tu kalau korang tengok satu paket yang kita jual tu, gram dia tak adalah sampai sekilo pun. Ada yang 700 gram, ada yang 500 gram. Satu paket tu kalau nak bandingkan dengan grade rendah, kami punya satu paket pekat daripada 2 ataupun 3 paket yang grade rendah. Kalau korang nak buat air balang, satu paket dah cukup. Macam kopi yang kita jual, satu paket 500 gram boleh buat untuk balang 35 ataupun 40 liter, boleh cukup. So kalau korang yang beli tu tak perlu nak beli banyak paket lah untuk bancuh. Satu paket pun dah pekat sangat dah.